Of course lah, bila kita tengok filem horror, kita harap lah dia dapat bagi kita seram. Tapi bagi aku, cerita ni Secretariat's the name, the tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni pula aku nak buat review untuk filem Badut Gendong, filem horror daripada Indonesia. Filem ni sebenarnya aku dah tengok lama, macam Supergirl juga. Aku tak ada mood ataupun malas nak buat review dia. Aku dah tengok minggu lepas, hari Khamis. So mungkin aku publish ni hari Rabu, dah dekat seminggu juga, macam Supergirl. Okey lah, tak apalah. First thing first, sinopsis cerita ni dia sebuah cerita horror. Badut Gendong ni sebenarnya kalau korang biasa tengok orang persembahan, street persembahan lah kan, street performance, dia ada macam apa tu, konon-konon macam kita gendong ataupun kena gendong dengan something. Ada kadang-kadang macam dengan dinosaur lah, ada dengan orang lah kan, orang tua apa semua. So badut tu kan, kisah watak Daso ni, isi dia mati tak disengajakan ataupun sengaja kot. Tak sengaja sebab diorang macam nak kena rompak. Lepas tu tak sengajalah, masa pergelutan tu bini dia mati apa semua, gedebak-gedebuk. Lepas tu dan tiba-tiba bila dia bawa bini dia balik kampung, kenalah macam sumpahan apa semua. Bini dia jadi hantu. Jadi macam tu lah, hantu lah kan dalam badut tu. Lain kau pergi tengok lah apa ni sinopsis kat tempat lain kan. Aku malas. Okay, macam biasa. Apa yang best pasal filem ni, first thing first, permulaan cerita ataupun intro cerita permulaan lah, lebih kurang dalam 10-15 minit pertama tu, bagi aku cerita ni penuh beremosi tau. Emosi yang diberikan oleh watak Daso tu memang sangat baik. Siapa nama dia aku tak sure lah. Emosi dia memang best lah kalau kau tengok. Ada part dia gembira sebab si dia mengandung apa semua. Cara dia, bila kadang-kadang orang gembira tu macam suka macam tu kan, tapi tak, dia bagi emosi yang berbeza lah kat situ. Bagi aku lakonan untuk Daso ni memang, watak Daso tu, siapa nama dia, nanti aku insert lah, sangat baik bagi aku kan. Lepas tu apa yang juga best adalah filem ni dia punya tahap ganas, tahap cara hantu tu ataupun badut gendong tu bunuh memang agak ngeri agak ganas gore. Tu yang di antara part-part yang best kalau kau tengok. Masa tu kau macam ngeri bila tengok tu rasa ngilu semua kan. Itu yang di antara benda yang paling aku rasa sangat-sangat boleh di-highlight lah cerita ni kan. Sebenarnya filem ni kalau korang yang mana dah pernah tengok cerita Kodrat, Kodrat dia ada dua dah. Dia sebenarnya pada universe yang sama, tapi dia masih stand alone. Dia tak ada kaitan dengan Kodrat untuk yang ni. Aku rasa dia akan ada macam, dia akan link kan. Dia akan buat filem Kodrat dengan Badut Gendong ni pada satu filem lah. Sebab kalau aku tengok air-air tu pun kita dah nampak dia ada link kan, dua cerita ni. So dia bila dah macam Kodrat, ada universe Kodrat, adalah fighting tu sikit, tapi tak macam Kodrat lagi banyak. Dia adalah fighting tu sikit. Tu yang di antara part-part yang aku rasa menarik untuk cerita ni. Tapi itulah masalah filem ni, dia sebuah filem horror tau. Horror. Bila horror, kau mengharapkan lah, of course lah, bila kita tengok filem horror, kita harap lah dia dapat bagi kita seram. Tapi bagi aku cerita ni, untuk level keseraman dia tak adalah sangat. Tak terasa sangat pun. Dia lebih kepada feel rasa ganas tu masa berlaku pembunuhan tu kan. Berlaku badut tu nak membunuh kan. Masa tu dia hanya harap kepada keganasan tu lah. Tapi seram bagi aku dia macam terlalu cepat ataupun terlalu tergesa-gesa untuk membunuh tu. Dia tak macam drag kau untuk rasa seram tu. Dia tak drag kau, dia tak build up perasaan tu untuk kau kan. Tu yang bagi aku agak sayang lah. Sepatut
pengakhiran yang ganas tu dimulakan dengan perasaan seram, ada nampak sosok dekat mana ke kan, whatever lah kan. Tapi kat situ dia gagal bagi. Lepas tu ada certain part bagi aku filem ni agak dragging lah. Dia slow tu dah satu hal, tapi dia macam ada satu dua part tu aku rasa dia a bit draggy lah. Dia tak, bagi aku dia boleh settle dengan cepat je, tapi tak tahu kenapa dia nak lambat-lambatkan. Adalah salah satu masa ada bomoh tu dia macam baca mantra. Aku tak tahu lah, macam panjang sangat mantra dia tu kan. Tu yang jadi macam lah, apa benda lah sebenarnya yang kau nak sampaikan kan. Tu yang aku rasa, tu di antaranya. Tapi ada lagi part-part yang aku rasa a bit draggy. Dan paling yang aku rasa aku tak faham cerita ni, aku sebenarnya tak faham kenapa badut tu dia nak membunuh kan, ataupun Dasuk tu tak sengaja dia bunuh kan, sebab dia yang pegang badut tu kan. So aku macam tak faham motif dia. Dia macam tak ada motif yang cukup kuat untuk badut tu ataupun Dasuk tu untuk membunuh. Dia macam yelah, adalah yang dia bunuh tu yang mengejek dia apa semua kan. Tapi bagi aku itu bukan motif yang sangat-sangat kuat lah. Dia macam cerita cerita orang putih yang membunuh tu tanpa sebab sangat. Aku dah lupa tajuk cerita tu. Halloween ke tak silap aku. Cerita tu dia macam tak berapa nak tahu sebab sangat kenapa membunuh. Bunuh dah memang ganas lah. Tapi itulah macam aku cakap, dia just harapkan keganasan tu untuk kau interesting untuk tengok. Cerita ni pun lebih panjang juga aku rasa. Kalau tak silap aku lebih 1 jam 40 minit. Aku tak ingat lah. Tapi agak panjang. So penceritaan dia sebenarnya simple je. Dia punya jalan cerita simple. Overall aku rasa cerita ni sebenarnya dia memang just nak tarik dengan ganas je lah. Tu yang aku rasa aku boleh just bagi sebab kalau aku Nan dan ganas tu aku boleh bagi 7 bintang per 10 lah. Kalau tak ada benda-benda tu aku rasa cerita ni akan jadi just filem yang sangat biasa. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Badut Gendong ni, aku harap korang dapat subscribe to channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian. Assalamualaikum. Yo, suck it.